3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana mengikuti sesi ini bersama saya. Saya Faiz bin Ahmad Yatim daripada Institut Koperasi Malaysia atau nama ringkasnya IKMA. Hari ini kita akan belajar bagaimana 3 alat utama daripada Google yang boleh membantu kita dalam merangka strategi pemasaran digital. Yang pertama Google Trend, yang kedua Google Keyword Planner dan yang ketiga adalah Google Analytics. Kita mulakan dengan Google Trend terlebih dahulu. Google Trend ialah satu alat percuma yang menunjukkan trend carian pengguna mengikut masa dan lokasi. Dengan Google Trend kita boleh yang pertama melihat topik yang sedang popular, yang kedua membandingkan carian antara beberapa topik utama, yang ketiga mengenal pasti musim puncak carian, dan yang keempat mencari peluang untuk menghasilkan satu kandungan viral. Ini sangat berguna untuk perniagaan atau organisasi yang nak tahu minat semasa masyarakat. Seterusnya, kita lihat Google Keyword Planner. Alat ini pula adalah sebahagian daripada Google Ads, tapi ianya boleh juga digunakan secara percuma untuk SEO. Google Keyword Planner dapat membantu kita yang pertama mencari idea kata kunci utama dan sokongan. Yang kedua, tahu berapa ramai yang sedang mencari keyword tersebut. Yang ketiga, melihat tahap persaingan keyword dan tahu kos klik kalau kita nak buat iklan. Dengan maklumat ini, kita boleh merancang kandungan yang lebih tepat atau menjalankan kempen iklan kita yang berbayar secara lebih berkesan. Manakala yang ketiga adalah Google Analytics. Google Analytics merupakan satu alat yang digunakan untuk menjejak prestasi laman web dan tingkah laku pelawat. Melalui Google Analytics ini, yang pertama melihat bilangan pelawat dan masa mereka berada di laman. Yang kedua, mengenal pasti sumber trafik, sama ada ianya datang daripada Google, media sosial atau iklan. Yang ketiga, faham tingkah laku pengguna, contohnya bounce rate atau page per session, dan menilai sama ada kempen pemasaran kita benar-benar berkesan atau tidak. Maklumat ini sangat penting untuk membantu kita membuat satu keputusan yang lebih tepat. Secara ringkasnya, ketiga-tiga alat ini mempunyai peranan masing-masing. Google Trend untuk melihat minat semasa, Google Keyword Planner untuk merancang kata kunci yang berkesan, dan yang terakhir Google Analytics untuk memahami prestasi laman dan tingkah laku pengguna. Bila kita gabungkan ketiga-tiganya sekali, kita boleh membina satu strategi pemasaran digital yang lebih kuat, tepat dan bersandarkan data semata-mata. Terima kasih kerana menonton. Saya harap sesi ini membantu anda faham bagaimana nak gunakan alat-alat ini dalam kerja atau perniagaan anda. Jumpa lagi dalam modul seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.